Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Vidya Kamalinda, seorang atlet taekwondo yang berbakat besar dari Bandung, Indonesia, pernah mencuri perhatian negara tersebut dengan kejayaan cemerlangnya di dalam arena sukan. Pada usia yang masih muda, 19 tahun, dia berjaya meraih pingat emas dalam kejohanan Indonesia Open di samping beberapa pingat berharga lain di Jawa Barat. Dia juga dilihat bakal menjadi bintang sukan negara, bahkan ada yang meramalkan dia akan membawa nama Indonesia ke peringkat antarabangsa. Namun kegemilangan itu tiba-tiba terhenti ketika namanya sedang berada di puncak. Vidya tiba-tiba menghilangkan diri tanpa sebarang jejak. Keluarganya yang risau dan keliru melaporkan kehilangan gadis muda itu kepada pihak berkuasa. Berita kehilangan Vidya mencetuskan persoalan bukan sahaja di kalangan keluarga dan rakan-rakan rapatnya, tetapi juga dalam kalangan penggemar sukan dan media. Setelah 10 tahun dikatakan hilang dan pada awal bulan Ramadan baru-baru ini, keluarganya kembali merayu agar anaknya itu dipulangkan kepada mereka. Tetapi beberapa hari selepas video ibu bapanya tular, Vidya akhirnya memunculkan diri menerusi satu hantaran video. Vidya tampil menceritakan mengenai kejadian sebenar yang berlaku pada 10 tahun yang lepas. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada Vidya Kamalinda? Ini adalah kisahnya. Pada pagi 26 November 2015, hari kehilangannya, Vidya Kamalinda berusia 21 tahun mengucapkan selamat tinggal kepada bapanya, Hindarto, sebelum keluar rumah untuk menguruskan dokumen peribadinya. Hindarto masih ingat dengan jelas jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak sulungnya yang juga atlet taekwondo dari kota Bandung. Namun, siapa sangka selepas mengucapkan selamat tinggal, Vidya tidak pernah kembali. Vidya merupakan anak pertama pasangan Hindarto berusia 59 tahun dan Khadijah Dede Idriani berusia 50 tahun menetap di perumahan Riung Permai, Desa Cipamokulan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Sejak itu, Hindarto sekeluarga berusaha keras menghubungi Vidya melalui telefon bimbitnya. Namun, telefon bimbit Vidya dimatikan. Hari demi hari berlalu, Hindarto menjadi semakin cemas. Akhirnya, dia memutuskan untuk melaporkan kehilangan Vidya kepada pihak polis. Sementara menunggu perkembangan laporan yang telah dibuat, Hindarto tidak berhenti mencari dan terus berusaha menjejaki anaknya. Pada 3 Disember 2015, dia berjaya mendapatkan beberapa nombor telefon yang disyaki berhubung dengan Vidya. Dalam banyak-banyak nombor yang dihubungi, akhirnya salah satu nombor itu berjaya menghubungkan Hindarto dengan seorang lelaki. Lelaki itu datang menemui Hindarto, tetapi malangnya Vidya tidak hadir. Hindarto merasakan ada sesuatu yang tidak kena dan percaya lelaki itu berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Vidya. Ketika ditanya, lelaki itu menyangkal dan mengatakan yang Hindarto menuduhnya tanpa bukti. "Saya tidak membuat tuduhan, tetapi saya sudah melaporkannya kepada polis," kata Hindarto. Setelah didesak, lelaki itu akhirnya mendedahkan Vidya berada di asrama wanita di kawasan Cicaheum dan berkata Vidya hanya boleh pulang pada hujung bulan. Bagaimanapun, Hindarto enggan dan berkeras agar anaknya segera dihantar pulang. Lelaki itu akhirnya berjanji untuk menghantar Vidya pulang, namun janji lelaki itu tidak ditepati. Selepas beberapa bulan hilang pada tahun 2016, lelaki itu akhirnya menghubungi Hindarto semula. Kali ini, dia berjanji akan menghantar Vidya pulang tetapi dengan syarat wang tebusan 50 juta rupiah. Hindarto pada mulanya membantah, tetapi untuk memerangkap lelaki itu, dia bersetuju. Dengan tekad yang kuat, Hindarto berjaya menangkap lelaki itu dan membawanya ke balai polis Polda Jawa Barat. Lelaki itu akhirnya mengakui perbuatannya, tetapi tidak lama selepas itu, kawan lelaki itu datang dan menyerahkan surat nikah yang mendedahkan lelaki itu telah berkahwin dengan Vidya. Hindarto dan isterinya Khadijah amat terkejut dengan pendedahan itu. Selama ini mereka tercari-cari dan mengharapkan Vidya pulang ke pangkuan mereka. Namun hakikatnya anak perempuan mereka sudah pun bernikah dengan lelaki itu di kota Bekasi. Disebabkan pihak polis menyangka lelaki itu telah berkahwin dengan Vidya, dia akhirnya dibebaskan. Namun Hindarto tidak berputus asa
dia terus berusaha membawa Vidya pulang dan melaporkan lelaki itu ke Balai Polis Polda Metro Jaya atas tuduhan memalsukan dokumen kerana lelaki itu menggunakan nama dan tanda tangan Vidya di dalam buku nikah. Sehingga kini masih belum ada kejelasan berhubung laporan Hendarto, namun dia tetap mencari keberadaan anaknya dengan penuh harapan. Sementara itu, Khadijah, ibu Vidya, masih menaruh harapan besar agar anaknya pulang dan mereka dapat bertemu semula. Saya mahu bersatu semula. Harapan saya ialah saya mahu berjumpa di mana-mana dan dalam apa jua keadaan sekalipun, anak saya tetap anak saya. Saya rindukan kamu, nak. Pulanglah. Ibu dan ayah rindukan kamu, katanya dengan suara penuh harapan. Susulan itu, pada bulan Ramadan tahun ini 2025, Hendarto dan Khadijah membuat satu hantaran video secara terbuka memohon agar anaknya itu dapat ditemukan. Mereka juga memohon kepada pihak berkuasa agar dapat bantu menjejaki anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Kamalinda. Perkenalkan, saya di sini mau menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial. Beberapa hari selepas video ibu bapanya tular, Vidya akhirnya memunculkan diri menerusi satu hantaran video. Vidya tampil menceritakan mengenai kejadian sebenar yang berlaku pada 10 tahun yang lepas. Dia yang kini berusia 30 tahun berkata dia tidak diculik, sebaliknya sengaja meninggalkan atau melarikan diri dari rumah kerana tidak tahan dengan perlakuan ibu bapanya sejak kecil. Dia mengaku meninggalkan rumah ibu bapanya pada usia 21 tahun. Dalam catatan di akaun Instagramnya, Vidya mengesahkan dia tidak diculik dan telah berkahwin dengan lelaki melalui hakim di Bekasi. Dia yang kini mempunyai anak menafikan apa yang diperkatakan ibu bapanya, Hendarto dan Khadijah Dede Indriani, yang menjadi berita di media massa. Dia memberitahu bahawa ingin menjawab berita yang tular di media sosial tentangnya. Yang pertama berkaitan kes penculikan. Dia menegaskan itu adalah fitnah sambil menunjukkan kad informasi peribadi miliknya dalam rakaman video di akaun Instagram miliknya. Dalam video itu dia berkata bahawa dia pernah mengalami keganasan dan didakwa didera ibu bapanya ketika menjalankan aktivitinya sebagai atlet taekwondo sejak dari kecil. Dia keluar rumah atas kemahuannya sendiri yang sudah lama ditahan. Vidya juga meluahkan bahawa dia tidak faham kenapa bapanya itu tergamak melakukan tindakan sedemikian kepada dirinya pada waktu itu. Bahkan Vidya juga mengatakan bahawa ibu bapanya itu suka berurusan dengan bomoh. Orang tuanya sangat suka pergi berjumpa bomoh. Setiap kali dia akan bertanding, dia dibawa berjumpa bomoh untuk dijampi-jampi, meminta air doa serta mandi bunga, dan perkara itu dilakukan setiap kali dia akan bertanding. Lebih mengejutkan lagi, Vidya yang difahamkan sudah mempunyai seorang anak menceritakan bahawa ibu bapanya mempunyai cita-cita besar untuk membuatkan dirinya terlibat dalam mana-mana kejuaraan taekwondo yang lebih besar seperti Pekan Olahraga Nasional PON. Namun jika dia mengalami kekalahan, Vidya mendedahkan bahawa dia menerima tekanan secara fizikal dan verbal daripada orang tuanya. Kata Vidya, dia pada waktu itu rasa buntu untuk meluahkan masalahnya itu kepada sesiapa. Dalam pada itu, Vidya turut menyangkal dakwaan yang mengatakan dia mengikut seseorang dan ikut masuk ke dalam kereta seperti mana yang diperkatakan. Dia juga menyatakan bahawa semasa menjadi atlet taekwondo, pendapatan atau hadiah wang yang diperoleh diambil oleh ibu bapanya, sehinggakan perbelanjaan untuk pendidikan juga dia terpaksa menggunakan wang sendiri dengan menjual secara dalam talian dan bukan wang dari kemenangan pertandingannya itu. Vidya berkata pada usia 21 tahun apabila sudah muak dengan keadaan yang dialami di rumah dan mempunyai simpanan hasil jualan dalam talian, dia berani keluar rumah. Tindakan keluar rumah itu menyebabkan ibu bapanya mengatakan dia diculik. Dalam video sama, dia menceritakan proses undang-undang yang dilalui apabila ibu bapanya melaporkan kehilangannya pada polis wilayah Jawa Barat pada tahun 2016. Ketika itu, Vidya mengaku hamil 4 bulan hasil perkahwinannya di Bekasi dan terpaksa berulang alik ke Balai Polis Polda Jawa Barat.
Sehingga akhirnya polis mengesahkan dia bukan mangsa culik. Vidya turut menafikan tuduhan tebusan 50 juta rupiah yang dibuat oleh bapanya. Dia meminta maaf kepada netizen dan memaklumkan yang ini adalah masalah keluarga, bukan kes culik kerana tidak ada orang diculik. Vidya hanya mahu hidup aman termasuk ibu bapanya dapat menerima kehidupannya sekarang. Secara keseluruhan terdapat 3 bahagian rakaman video yang memaparkan rungutan Vidya seperti yang dipetik daripada akaun Instagram Ryu Kijanesa. Sekian.